Ui, ui, ui. Wih. Wih. Ada. Alright guys, so setelah seminggu aku kumpau, hari ni kita kembali bergasak guys. So untuk trip hari ni memang orang kata macam pot belakang rumah je. Jalan kaki 10 minit dah sampai dah guys. So tak adalah rushing sangat, dalam 7.13 aku siap-siap barang guys. Hari ni abang aku dengan ayah aku join sekali. Alright, so jom kita gerak ke lokasi. Target utama hari ni Sebarau. Tapi masa sampai je dekat pot first ni kan, aku try dah dekat sejam tak ada juga mengusik guys. Disebabkan tu aku tukarlah teknik sekejap kepada membotol. So nak tahu ada hasil ke tidak, jomlah kita layan video ni sampai habis. Ui, ui, ui. Memandangkan pot first tadi tu dah sunyi sangat, so kita orang decide untuk pindah pot yang kedua. So dekat sini kita orang start casting balik untuk cari Sebarau. Dan Alhamdulillah ada hasil dia guys. Wih. Ada. Memang tu dia rekod. Sebarau. Saiz. Ngam dia rekod kan? Wow. Alhamdulillah. Migrip merah dia. Wow. Grip ah? Cantik. Saja nak tunjuk demo pakai white lure tu. Kena pula dah. Dah pukul berapa lah ni? Dah tengah hari ke? Okay. Masuk dalam akuarium. Harap-harap hidup lah. Boleh. Lepas tu aku terus cukai gewang yang strike Sebarau tadi tu guys. Dah cukai, tak ada mood nak mancing. Hari pun dah panas, kita balik lah guys. Alhamdulillah dapat juga tambah seekor lagi Sebarau dalam akuarium aku ni. So next aku target nak cari PB pula guys. Kalau korang nak tahu ada hasil ke tidak, tunggu aku dalam next video. Ciao.